Isu skamer pelaburan yang makin berleluasa. Hari ini saya nak bongkarkan satu isu skamer pelaburan yang anda kena tahu adakah ini pelaburan skamer ataupun pelaburan yang sah. Hai semua, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Saya Putra Nur Shahlam bin Dedi Sofrianto, merupakan pemegang lesen daripada SC. So saya ada autoriti untuk membantu anda membuka akaun pelaburan yang sah dan patuh syariah. Dan anda kena tonton video ni, saya nak bongkarkan salah satu isu skamer yang terbaru saya terima. Yang mana pada 10 November 2025, saya ada dapat satu WhatsApp daripada saya punya klien yang dah pun buka akaun CDS dan Bursa Malaysia dan dah pun active trade, dah pandai dah beli jual saham secara sendiri. Jadi hari ini beliau ada kongsikan kepada saya satu info ataupun input berita yang beliau bertanya tentang betul ke platform pelaburan ni? Betul ke atau tipu ni? Jadi dia bagi satu link dan bila saya tengok video ni, dia dibuat melalui AI . Video ni diedit melalui AI yang mana dia cuba memanipulasi untuk menipu masyarakat di luar. So kalau masyarakat di luar tak tahu, pasti mereka akan terikut pelaburan ni sebab dekat situ kita dengar ada muka agung, video agung kita dan juga seorang yang membuat satu cadangan tentang satu platform pelaburan yang ada. Tapi video tu dia edit. Video tu kalau kita dengar secara betul, dia diedit dengan suara India. Bahasa Inggeris tu bahasa India. Padahal orang tu adalah orang Malaysia. Dan kalau kita nak tengok selain daripada tu, lepas sahaja saya menekan link tersebut, dia akan pergi kepada satu website Newstar. Star iaitu yang mengeluarkan berita-berita tentang ekonomi khususnya. Jadi kalau kita tengok dalam news tersebut, dalam link website tu, kita boleh tengok link tu pun dah bukan www.star.com.my, tak, bukan. Tapi link tu adalah link yang memang scammer pakai. Okay? Dalam bahasa IT saya kurang mahir. Jadi kalau kita tengok daripada link sahaja website tu, bukan daripada website tersebut. Dan bila kita scroll, kita boleh nampak ada satu info tentang berita saham. Dan bila saya cek tentang berita saham tu pun tak betul. Hari ni harga saham tu berbeza dengan apa yang dipaparkan. Jadi jom kita tengok sama-sama. Jadi apa yang kita boleh tengok, link ni pun dah di-report. Saya tengok pun dah tak boleh kita buka. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda di luar sana, untuk kita melabur saham ni, anda kena betul-betul buat research. Buat selidik dulu, cari bahan bacaan dulu. Jangan mudah percaya. Tak kira lah siapa yang datang kepada anda tu, sama ada dia ustaz ataupun dia seorang tok guru ataupun siapalah dia, apa sahaja berita yang disampaikan oleh orang tersebut, kita sebagai orang awam mesti kita buat selidik dulu. Kita buat comparison, kita buat perbandingan terlebih dahulu dan kita cari faktanya. Kita cari input tu. Adakah berita yang disampaikan kepada kita itu adakah benar-benar sahih? Kita tak perlu siapa orang yang sampaikan tu. Kita nak input tu, penyampaian itu adakah betul ataupun tidak. Okay? Ini yang saya nak sampaikan. So saya agak terkilan sebab saya tak dapat nak kongsikan yang mana memang daripada video tu ada agung, ada agung kita, ada ahli seorang parlimen yang mencadangkan. So kalau kita tengok video tu memang nampak menipulah kalau kita tengok secara detail. Tapi kalau orang awam pasti tertipu, pasti tuan-tuan. Sebab video editing AI tu kalau kita tengok secara kasar tak nampak pun itu adalah editing. Tak nampak. Okay? Jadi dia akan, bila kita klik balik pada video tu, dia akan pergi kepada website The Star tu lah. So bila kita tengok secara kasarnya, kita tengok memang nampak macam betul. Tapi bila kita tekan button-button, bila kita tengok info sharing saham yang diberikan tu, nampak tak selari lah dengan harga market sekarang. So itu antara perkara-perkara yang
nipu. Dan selain tu, dia punya link website tu bukan daripada The Star sendiri. So ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan kena selidik, kena detail lah, kena secara terperinci. Sebab ramai orang gunakan contoh macam The Star punya logo kan, guna Bursa Malaysia punya logo, guna muka-muka orang yang ada autoriti dan berlesen punya gambar. Jadi ini tuan-tuan kena selidik lebih detail. Jangan mudah kita terpengaruh dan jangan mudah kita dipengaruh oleh keadaan. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf sebab saya tak dapat nak kongsikan sebab link tu saya rasa dah di-ban, jadi kita tak dapat nak tunjukkan. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah perkara yang tuan-tuan kena buat. Pada 26 November 2025 pada hari Rabu jam 9.30 malam, saya bersama tim Otak Nilai Marketing akan mengadakan satu program khas untuk klien, iaitu Masterclass Saham Eksklusif. Dan yang klien nak join boleh berhubung terus bersama tim Otak Nilai Marketing. Jadi program ini kita bawakan khusus kepada anda, yang mana kita bawakan speaker utama iaitu Dr. Abdul Rahim Ibrahim yang akan kongsikan pada anda bagaimana untuk mencapai 1 juta pertama dengan strategik compounding. Jadi ini sangat-sangat program yang eksklusif. Anda kena tahu bagaimana strategi ini digunakan. Jadi sambung tengok video. Jadi saya nak mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia, sekiranya anda berminat untuk memulakan langkah pertama di dalam pelaburan saham, anda boleh cari mereka-mereka yang ada autoriti yang berlesen, yang dikeluarkan lesennya oleh Suruhanjaya Security. So anda boleh pergi dekat website dan cek sahaja detail orang tersebut, automatik dia akan keluar. Macam ini detail saya lah. So akan keluar. So tuan-tuan boleh membuka akaun dengan saya sekiranya tuan-tuan berminat, yang mana lesen saya dilesenkan oleh SC, yang mana lesen saya di bawah broker UOB K. Hansen Derian Berhad. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya dan tim saya, iaitu tim Otak Nilai Marketing, untuk mengetahui info-info tentang kewangan dan pelaburan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kalam yang mana saya nak menyeru kepada semua untuk invest the knowledge dulu. So anda kena ada knowledge yang betul, baru anda boleh mendapatkan sesuatu yang betul. So macam itu juga dalam pelaburan, anda kena ada pengetahuan asas dalam pelaburan saham, baru anda boleh tahu bagaimana game-game setiap instrumen di dalam pelaburan saham. Jadi itu nasihat saya. Saya mohon maaf sebab saya tak dapat nak buka link tersebut. Rupanya link tersebut memang saya rasa lah dah kena ban rasanya. Dah kena report. Jadi apa yang saya nak serukan ini adalah untuk tuan-tuan mulakan pelaburan saham itu dengan pengetahuan yang betul. Jadi selamatkan duit anda. Bukan senang nak kumpul duit. Kalau kita tengok berbagai-bagai berita yang keluar, daripada duit pencen habis, duit kerja habis, dipinjam pula loan untuk buat pelaburan. Ini adalah perkara yang salah. Jadi saya nak minta kepada anda semua subscribe video ni supaya saya dapat kongsikan lebih banyak lagi info-info yang bermanfaat. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.